Okey geng, dunia kripto sekarang makin banyak berputar di sekitar stablecoin, institusi dan ketahanan pasaran. Bila dunia luar pula makin tak tenang. Ini bukan lagi cerita semata-mata tentang token mana yang meletup atau candle mana yang hijau. Ini cerita tentang siapa yang sedang membina landasan keuangan baru dan siapa yang mungkin tertinggal bila struktur pasaran berubah. Stablecoin sekarang nampak seperti pusat graviti baru dalam ekosistem. USDC bukan saja berjaya mendahului USDT dari sudut volume dagangan yang dilaras, malah modal pasarannya juga semakin hampir ke kawasan 80 bilion dolar. Pada masa yang sama, Circle turut mengatasi BlackRock dalam segmen tokenized treasury melalui dana USYC ketika keseluruhan ekonomi stablecoin pula sudah melepasi 315 bilion dolar. Bila semua ini berlaku serentak, mesej dia cukup terang. Stablecoin bukan lagi sekadar alat parkir sementara. Ia sedang naik jadi infrastruktur keuangan yang sebenar. Bila tokoh besar macam Stanley Druckenmiller sendiri cakap stablecoin boleh jadi pemacu masa depan pembayaran global, itu menambah berat kepada naratif ini. Tambah pula bila pemain industri mula nampak stablecoin sesuai untuk keuangan berasaskan ejen AI dan syarikat seperti MoonPay, Visa, Santander serta Ledger mula bergerak pada persilangan antara AI, pembayaran dan dompet digital. Maksudnya, pasaran sekarang tidak lagi hanya bertanya aset mana boleh naik. Mereka mula bertanya, sistem mana boleh dipakai dalam dunia sebenar. Dalam masa yang sama, Bitcoin tetap menjadi pentas utama. Harga sempat memantul dari bawah 70,000, uji semula di kawasan 73 hingga 74,000, kemudian kembali tenang sekitar zon 70 hingga 71,000 dolar. Walaupun ketegangan di Timur Tengah, tekanan minyak dan perhatian terhadap mesyuarat Fed masih menyesakkan sentimen global, Bitcoin belum pecah cara ramai orang takutkan. Aliran masuk ETF selama 5 hari berturut-turut pula bagi sokongan bahawa minat institusi masih hidup. Tetapi di sebalik daya tahan itu, suara besar dalam pasaran mula beri amaran bahawa kitaran ini mungkin tak sama macam dulu. Ada yang kata Bitcoin perlukan pelonggaran monetari yang jauh lebih agresif untuk benar-benar masuk semula ke fasa bull. Ada juga yang melihat era pertumbuhan hyperbolic sudah makin pudar. Itu penting sebab ia ubah cara kita baca pasaran. Mungkin selepas ini, kekuatan Bitcoin bukan lagi datang daripada euforia semata-mata, tetapi daripada struktur permintaan yang lebih matang. Regulator pula terus bergerak. Paraguay perketat pelaporan transaksi kripto, Eropah terus buka laluan kepada operasi berlesen melalui MiCA. Di Amerika, kes mahkamah yang melibatkan Fed, Custodia dan pemain kripto lain pula menunjukkan satu benda. Pintu ke sistem kewangan arus perdana memang sedang dibuka, tetapi ia dibuka perlahan, bersyarat dan penuh tapisan. Because semua cerita besar ini ada satu peringatan yang tak patut kita lupa. Kajian Cambridge tunjuk rangkaian fizikal Bitcoin memang lasak. Namun, serangan yang sangat disasarkan masih boleh goncang operasi. Ethereum Foundation pula terpaksa menyusun semula mandat dan menjual ETH untuk operasi teras. Tanda bahawa walaupun projek besar nampak kukuh dari luar, di dalamnya tetap ada tekanan sebenar. Jadi bila kita gabungkan semua batch ini, gambar besarnya jelas. Kripto sedang bergerak ke arah dunia yang lebih matang, lebih berkait dengan keuangan sebenar dan lebih bergantung pada utility daripada slogan lama. Stablecoin sedang mengambil peranan utama, Bitcoin masih jadi tulang belakang sentimen, institusi terus masuk tetapi lebih berhati-hati, regulator pula tidak lagi duduk diam. Soalannya sekarang, siapa yang benar-benar faham perubahan ini sebelum pasaran buat langkah yang ramai belum sempat baca?